Okay korang tengok sini. So kita ada satu game Scarecrow. So basically Scarecrow ni dia game tentang kita cuba untuk apa ya, design kita punya Scarecrow. Dalam masa waktu yang sama kita cuba untuk pertahankan Scarecrow ni daripada benda-benda tak boleh raksasa, apa masalah crow semua tu. Okay, so kalau korang dari duduk diam makan popcorn dan jom kita tengok. That scarecrow I built last week doesn't scare them at all. I need to fix it. Okay, fix lah. Fix semua benda ni. Fix segala masalah ni. Kau apa day one. I need to deal with those crows. I'm pretty sure I left a weapon in the van. Okay, hello ban. Time to put the crows on the scarecrow. Put the crows on the scarecrow. What do you mean by put the crows on the scarecrow? There's no logic in that logic. Hey, ada bang, abang ada kunci tak? Pelik sikit. What did he say? Okay, so dia tidur found the ban. Tapi ban ni berkunci, aku nak dapat kunci kat mana? Cuba tengok. Kunci di manakah kamu? I can hear them breathing through the wood. The hooded men are in the yard. I push the table against the door, but there's no other room for us to run to. You are locked out there in the barn, building something, just ignoring us. Okay, so basically ada Malaon mana tak yang dekat sini? Yo. Oh my god, what is that? Who's that guy? Who the fuck is that guy? Okay, so mana kunci? Halo. Bro, dia nampak macam capybara instead of dog. Hai, awak tahu aku tak kunci kat mana? Awak tahu tak kunci kat mana? Tahu tak kunci kat mana? Awak ni comel lah. Dah, aku ni macam orang pendek dah. Orang kedil. Okay, so aku tak boleh buat apa-apa. Damn, macam mana aku nak buka ni? Retrieve the weapon from the barn. Okay, aku dah buka, tak boleh. Mana tak boleh? Aku nak masuk rumah aku pun tak boleh sekarang ni. Okay, let's see kalau ada apa-apa kat sekeliling sini. Ada kayu. Belakang ni pun tak ada apa-apa. Bro, memang tak ada kunci ke kat sekeliling sini tu? Oh, sinilah kuncinya. Damn, aku cari 30 minit 3 kunci. 30 minit untuk satu kunci yang besar gedabak macam ni aku tak nampak. Sial. What's this? Ambil apa ni? Shotgun. Kita blast semua benda. Kita just boom. What? Takkan aku dapat shot satu kali je? Shoot the crows and put them on the scarecrow. Oh, aku kena reload, faham? Bro, aku punya aim suck. Serius lah. Oh, sorry, aku tekan button E. Betul lah. Bro, serius lah. Macam mana tak kena tu? Kau, bang, kau jangan gelakkan aku bang Kau jangan gelakkan aku. Kau tengok sekali ni, kau tengok. Kau tengok. Aku dulu juara. Okay, game ni menipu. Weh, shotgun kot. Tahi betul lah kau. Aku marah betul. Tak kena-kena ni. Bang, dah lah bang. Abang ambil lah senapang ni. Abang tembak lah sendiri. Tengok tu. Kau tengok lah dekat-dekat macam tu pun tak kena. Aku kena tembak depan sikit ke? Okay. Mengikut Newton fizik tiba Newton. Okay, so apa yang kita nampak tak sama dengan apa yang kita perception kan So kalau dia terbang sana kita kena tembak depan sikit.
Macam ni, macam ni. Sekarang aku dah macam malas aku tembak je lah. Apa jadi lah. Baru dapat. Punyalah setahun. Mana? Okay. Abang ada sayap. Nice. Damn, aku rasa macam Kan? Kau rasa senjata ni penipu kan? Aku geram betul lah. Aku bukan orang jenis yang suka shotgun tau. Aku jenis yang sniper. So kalau macam kau bagi aku sniper, semua ni hilang. Okay. No, aku boleh zoom. Damn, aku kena zoom dulu. Mengong betul lah. Berapa banyak? Okay, kita berapa professional. Tak ada ni pula. Damn, kena zoom dulu. Baru kau ni. Okay, mana tadi? Sudah, aku dah hilang jejak dah. Mana tadi? Sudah. Mana dah hilang ni tadi? Kakak? Sumpah aku hilang gagak tadi. Ni dia. Lepas tu ada lagi kan tadi satu. Ke tadi itu yang last aku tembak? Ni dia. Okay. Nak semua ke? Apa yang aku perlu buat is just ni je. Just zoom je. Apalah. Betul lah bang? Ni baju untuk bang. It's enough for today. Now I have to return the weapon to the barn. Tak, kenapa aku tak boleh tidur je dengan senapang ni? Apa kau cakap dengan aku? Tak. Kau cakap dengan aku, kenapa aku tak boleh tidur je dengan senapang ni? And everything is in place. Tomorrow is another day. Time to rest. Dah tahu dah kau akan cakap apa. Time to rest. Go to sleep. Okay. The scarecrow waits. There's still more to be improved. Okay. Apa yang kau nak kena improve? Okay, tak tahu. Kita tak boleh buat apa-apa Aku tak tahu nak buat apa dah. Nak ikut punya pun tak boleh. Aku rasa aku patut baca dulu apa yang dia suruh buat tadi. Kenapa ada pecah ni? The fan is down. Good. That ball. I'll track it first. Follow its trail. And then lead it to the barn. I have a little surprise for him there. Track the ball and lead it to the farm. Tak, kenapa aku tak boleh ambil senjata aku Tak boleh ke aku ambil senjata aku? Hello. Okay, so kita barehanded. So kalau dia lari kita macam kita lari daripada dia. Okay, so kaki dia ke sana. Kaki dia ke sana. Woi, babi ni main macam Ajukulah dia buat drift. Kau tengoklah dia buat drift. Okay, daripada ke sini tadi. Okay, ke sini. Okay, ke sini. Oh, tu dia. Hello. Yeah. 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 Dia tengah vibing je kot. Ayo, Pak. Relax. Awak ni comel lah. Lolo. Okay. Okay. So maksudnya kita kena... Kenapa dia makin jauh ni? Oi. Apa pasal dia makin jauh ni? Bro, aku dah hilang jalan aku dah. Sudah aku dah hilang dia dah. Aku kena ni ke? Yup. Aku kena main ni dengan dia. Oi, kau sini. Oi, kau sini. Sini, kau lari ke sana. Lari.
Lari. Kau ni main apa? Main kejar-kejar? Ha? Kau kan main hide and seek? Ha? Ha. Lari. Kau cepat. Balik. Kau balik. Kau balik. Balik. 4. Aku depan kau, aku pukul kau. Pukul bontot tu. Cepat. 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 Aku dah kata dah, babi ni boleh main drift. What is this? Tak, mana ban aku? Tadi ban aku kat sana kan? Okay, salah. Sini. Ni kita pancung sini. Okay, aku dah hilang dia dah, bagus. Macam mana lah aku boleh hilang benda sebesar tu? Apa ni? It's not dead anymore. Whatever is left in the house is something else entirely. I've been trying to hold on, but I can't do this anymore. I won't give it the chance to reach me. I'm making the child before he dies. This is the only way I have left. God forgive me. Damn. Aduh. Okay, so kira kita ni ayah ke apa ke? Tak, sekarang ni mana Hizir tu? Ya, dah sokmo. Weh, dah malam ni, aku nak balik. Mana kau mau pergi ni? Kau dia dah masuk tadi ya? Yeah, baby. Yeah, baby. Oh, itu dia. Apa salah kau lari ke sini? Syuh. Sana. Cepat. Kali ni aku tak hilang kau. Aku dapat kau. Aku naik dia. Damn. Jangan ke sana. Kau. Kau ni Kang. Aku marah ni. Kau pergi sana cepat. Cepatlah sikit. Pasal motor tebur tu. Cepat. Itu itu motor tebur kau kurang minyak tu. Cepat. Okay, aku tak boleh kena distract Okay. So aku basically lari ke ujung ni. Ya Rabbi. Weh, apa pasal dia lagi laju daripada aku sekarang ni? No. Pusing balik. Pusing masuk. Weh. Kau kat sana. Sini kan aku cakap. Pancung dia. Weh. Pintu tu macam tak ada harga diri tu. Kau suruh kau keluar? Siapa suruh kau keluar? Weh, sumpah pintu tu tak ada harga diri. Bro, susah gila tu. Okay, aku tahu. Okay, so kita bawa dia ke sini. Kan. Lepas tu kita straight pergi ke ban tu. Yeah. Masuk. Yeah. All that left is to pull the lever. Oh my god. Aku rasa macam aku ni jahat tu. Bapak jahat tu. Okay, so kita collect sauce. Siapa tu? Siapa ke? Tak ada siapa, jangan ada yang ngampar-ngampar. Pour the blood on the scarecrow. Okay. It's enough for today. Time to rest.
Aku tak tahu macam mana kau boleh tidur dengan lepas kau buat benda macam tu. Aku macam, kau serius lah? Kau jahat tu? Eh, sekurang-kurangnya ni lah. Like, kau, you know, tranquilize. Kenapa kau kat sini Deep in the woods, behind the house. I'll dig her out today. Apa? Kau nak gali apa? Find the grave behind the house and dig it. Kenapa? Cuba kau bagi tahu aku kenapa? Kenapa kau nak gali? Okay, where's the grave? Can anybody tell me where's the grave is? So I don't, use my time here walking around in this big ass forest. I think it's near that tree. Yeah. Kot entah. Aku pun tak tahu. Aku ya je. Yakin je kamu ni. Bro, apa yang aku buat dengan kehidupan aku ni bro? Sumpah lah. Saya tak jumpa lagi ni. Kuburannya di mana ya? Oi, kuburannya di mana? Bagilah aku petanda. Oi. Siapa yang gali kubur kat tengah-tengah hutan ni tak petanda ni? So, ini je lah aku rasa yang kita punya tempat kubur. Macam batu besar mendalah ni. Sebenarnya tak ada apa-apa kat sini. Dekat pokok tu pun tak ada. Kat mana lagi aku nak cari? Ni apa ni? Ni kaki babi tadi. Wih. Tak boleh ke aku lompat je? Wah, aku boleh lompat lah. Siut. Okay, so aku rasa kita follow je lah jalan-jalan ni. Oh, betul. 30 minit aku buat benda ni. What the hell? You look absolutely beautiful, dog. Just like the day I lost you. Oh, psychopath ni. Tergono lah. So, Hamina. Yeah. Woohoo. Yeah. Okay, boleh dia boleh lompat. Dia boleh lompat ke sana. Tapi dia tak boleh lompat ke sana. Aku tak faham. Mana logik dalam logik tu? Put her on the scarecrow. Okay, so aku rasa basically aku tak tahulah. Dia ni macam psikopat tu. Masak dia game ni. Kau tengok dia gerak balik sana. Sebab tadi kita tak badan. Ew. With you is so much better. I should put the shovel in the barn and rest for a while. Bro, aku rasa memang dia siko tu. Aku rasa dia memang siko. At one time dia ni akan hidup. Kau tengok je lah. Apa je lah. Tidur. Those noise. They drag me out of sleep. Something ain't right tonight. I better go look. Before I check outside, I need to find some light. It's too dark out there. Okay, kita ada lampu yang tak berapa nak lampu. Lampu yang berapa tak lampu. Door. I need a gun. They're coming. Who's coming? Wait, stay. Hey, aku dah reload kot. Biadab sungguh. Siapa lagi? Siapa lagi nak? Weh, bunyi apa tu? No. Bro.
Seriously. Aku kat mana? Okay, aku dah baca tadi ni. Okay. Aku kat mana ni? Aku rasa aku kena cari ban aku balik. Yeah, there it is. What the? Macam berbeza rupanya. Aku nak tengok apa jadi kat kita punya scarecrow. Ew, what's that, bro? Who's that? Is that a goat? Yo, he's the goat. The goat. Bila masa ada kepala kambing kat sini? Siapa letak kepala kambing tu? Tanpa pengetahuan aku. Bro! No! No! My doggy! No! Put the dog in the grave. Nampak sedih gila doggy aku. Kamil. Kamil, kenapa Kamil? Put the dog in the grave. Okay, lepas tu aku nak kena gali balik ke apa ni? Saya sayangkan awak Kamil. Kamil. Accept them for those damn balls. Kamil. You are my dog. You are the dog. Damn. Siapa pasang kepala kambing dekat situ? Yeah. Eh. Siapa tu? Aku rasa dia ni lah, dia cultist. Eh. Kau time aku cari kat kubur tadi, kau tak tunjuk benda lah ni. Siup betul. Kan senang kerja aku kalau kau tunjuk. Imagine lepas tu kau letak situ, lepas tu kau yang kena jerat. Oh, aku rasa dia betul lah. Semasa dia yang letak kepala kambing tu. So, dia akan startkan ritual. Kau tengok jalan. Tak, kenapa kau dalam banyak-banyak orang? Benda tu besar ke dabak kot. Kau boleh nampak kau dengan mata kau sendiri. Apa masalah dia ni? Kau kita ni. Kau ada masalah hidup ke? Ha? Kau ada masalah hidup ke sekarang ni? Ha? Sebesar-besar halam kau tahu tak benda lah ni? Ha? Kau bagi tahu aku sekarang. Bagi tahu aku sekarang sebab aku tembak kau punya hidung. Bagi tahu sekarang. Okeylah aku simpati kau. Oh hey, nampak tak? Ini macam main roulette. Hai. Aku tembak kaki je kot. Dia punya sound effect macam lain macam. You will be perfect on him. Bro, aku rasa dia memang ni psikopat tu. Aku tak faham. Kau tengok nanti ada tangan, ada kaki. Ew, is that his skin, bro? Bro, at this point, benda ni akan, kau tahu, benda ni akan membangunkan sesuatu yang bukan sepatutnya dibangunkan. What did he say? Kau tahu. Okay, so kita keluar lagi. Nampak? Aku dah kata. Akan ada orang punya ambil kesempatan kat kau. Okay, kita kena blast dekat belakang. Dengan satu apa? Dengan shovel tadi tu. Kenapa aku kat sini? Belakang aku. Belakang aku. Aku dah syak dah. Ni memang cultist punya ni. Sebab benda-benda macam ni dia je yang buat. Tapi aku tak tahu kenapa psikopat sangat orang ni dengan dia punya scarecrow ni.
Aku ni ke? Boleh isekai ke? Damn, that's a huge bitch. Am I there, guy? Scarecrow. So, okay, endingnya aku macam what? Sebab okay, kalau korang nampak dia aku tak tahu lah dia korang nak cakap dia psikopat. Sebab apa? Sebab dia letakkan benda ni. Okay, at first kita macam okay lah, dia memang nak takutkan burung je. Tapi lama-lama kan macam after a long time dia jadi pelik. Sebab dia letak semua benda dia macam tak lah. So itu saja untuk game kita hari ni, Scarecrow. So kalau if korang suka and nak teruskan lagi game-game random macam ni, so jangan lupa like, subscribe dan komen. So itu saja from Zeno out. Terima kasih.